Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inovasi kami bertajuk WebDev Spring Kit iaitu kit pembelajaran berpandu berasaskan projek bagi kursus Full Stack Web Development. Inovasi ini dibangunkan oleh Nur Akmal binti Muhammad Nazari dari Politeknik Besut Terengganu, Teknologis Nur Kursia binti Saad dari Politeknik Seberang Perai dan Nurul Ain binti Amir Adli dari Politeknik Sultan Idris Shah. WebDev Spring Kit menggunakan konsep Learn, Build, Debug and Deploy bagi membantu pelajar membina aplikasi web full stack secara berperingkat, sistematik dan lebih mudah difahami. Inovasi ini dibangunkan bagi membantu pelajar kursus Full Stack Web Development memahami hubungan antara front-end, back-end dan database secara lebih jelas dan sistematik. Melalui pendekatan project-based learning dan coding sprint, pelajar dibimbing untuk membina aplikasi web secara langkah demi langkah melalui 7 sprint utama iaitu project setup, front-end interface, database design, back-end connection, CRUD operation, authentication dan deployment. Secara keseluruhannya, WebDev Spring Kit menyokong pembelajaran kendiri membantu pelajar menyelesaikan masalah coding dengan lebih sistematik dan meningkatkan kualiti penghasilan projek web. Dalam kursus Full Stack Web Development, pelajar perlu memahami hubungan antara front-end, back-end dan database. Namun, pelajar sering menghadapi masalah seperti keliru memulakan projek, tidak memahami struktur folder, kerap menghadapi ralat coding, lambat menyiapkan tugasan dan terlalu bergantung kepada pensyarah semasa amali. Sebagai penyelesaian, WebDev Spring Kit dibangunkan sebagai kit pembelajaran berpandu yang membimbing pelajar membina aplikasi web secara langkah demi langkah melalui modul Spring. Pendekatan ini membantu pelajar menyiapkan fungsi kecil secara berperingkat sebelum digabungkan menjadi projek akhir. Inovasi ini memberi nilai tambah dari segi pembelajaran yang lebih tersusun, peningkatan keyakinan pelajar dan pembangunan projek yang lebih sistematik. 5 objektif utama WebDev Spring Kit. Pertama, inovasi ini membantu pelajar memahami proses pembangunan aplikasi web full stack secara berperingkat dan sistematik. Kedua, inovasi ini meningkatkan kemahiran pelajar dalam membina komponen utama aplikasi web seperti front-end, back-end, database, CRUD, authentication dan deployment. Ketiga, inovasi ini mengurangkan kebergantungan pelajar kepada pensyarah melalui penggunaan starter code, checklist dan error bank. Keempat, error bank membantu pelajar menyelesaikan ralat coding asas dengan lebih cepat. Kelima, inovasi ini meningkatkan keyakinan pelajar untuk menghasilkan projek aplikasi web yang lengkap dan boleh diterbitkan secara online. Inovasi ini bermula daripada masalah PDP iaitu pelajar sukar memahami hubungan antara front-end, back-end dan database. Daripada masalah itu, WebDev Spring Kit dibangunkan sebagai kit pembelajaran berpandu. Komponen utama yang disediakan ialah Spring Module, Starter Code, Error Bank, Checklist, Student Project Showcase dan Feedback. Inovasi ini kemudian dilaksanakan dalam kelas melalui 7 sprint pembelajaran iaitu Project Setup, Front-End Interface, Database Design, Back-End Connection, CRUD Operation, Authentication dan Deployment. Melalui proses ini, pelajar membangunkan projek aplikasi web secara berperingkat. Penilaian dibuat melalui checklist, rubrik, hasil projek dan maklum balas pelajar. Impak akhirnya ialah kefahaman pelajar meningkat, keyakinan bertambah, ralat kodi berkurang dan projek menjadi lebih sistematik. Berikut adalah demonstrasi WebDev Spring Kit. Pada paparan utama WebDev Spring Kit, pelajar boleh melihat pengenalan inovasi, komponen utama serta akses kepada modul pembelajaran. Setiap komponen ini berfungsi sebagai sokongan kepada pelajar sepanjang proses pembangunan projek web. Seterusnya, pada bahagian Spring Module, pelajar akan mengikuti 7 sprint pembelajaran. Sprint pertama ialah projek setup di mana pelajar menyediakan persekitaran pembangunan dan struktur projek pelajar. Sprint kedua ialah front-end interface yang membimbing pelajar membina antarmuka pengguna. Sprint ketiga ialah database design. Pelajar merancang dan membina pangkalan data. Sprint keempat ialah back-end connection iaitu proses menyambungkan aplikasi web dengan database. Sprint kelima ialah CRUD operation melibatkan fungsi tambah, papar, kemaskini dan padam data. Sprint keenam ialah authentication iaitu pembangunan fungsi login, register dan kawalan akses pengguna. Akhir sekali, sprint ketujuh ialah deployment di mana pelajar menerbitkan aplikasi web supaya boleh dicapai secara online.
Setiap sprint disediakan dalam bentuk tugasan yang jelas. Sebagai contoh, dalam sprint 1, projek setup, pelajar diberikan objektif, senarai aktiviti, output yang dijangka, checklist, foto folder contoh, panduan ringkas, tips, eviden penghantaran dan pautan sumber. Ini membantu pelajar memahami apa yang perlu dilakukan, apa hasil yang perlu dicapai dan bagaimana tugasan tersebut perlu dihantar. Selain itu, WebDev Spring Kit turut menyediakan halaman starter code. Bahagian ini membolehkan pelajar memuat turun template kod permulaan seperti front-end template, back-end template, database SQL file, README guide and full project pack. Starter code ini membantu pelajar memulakan projek dengan lebih mudah, terutamanya bagi pelajar yang lemah atau kurang yakin untuk membina projek dari awal. Seterusnya, terdapat halaman error bank yang membantu pelajar menyelesaikan ralat koding biasa. Dalam bahagian ini, pelajar boleh mencari error berdasarkan mesej ralat, kategori, punca dan penyelesaian. Antara error yang disenaraikan ialah database connection fail, undefined variable, SQL syntax error, page not found, login fail dan session not working. Error bank ini menggalakkan pelajar membuat pembelajaran kendiri kerana mereka boleh mencuba dan mengenal pasti punca masalah dan menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum bertanya kepada pensyarah. Ini dapat mengurangkan kebergantungan pelajar kepada pensyarah semasa sesi amali. Secara keseluruhan, WebDev Spring Kit memberi nilai tambah kepada proses PDP kerana ia menyediakan pembelajaran yang lebih tersusun, praktikal dan mudah diikuti. Pelajar bukan sahaja mempelajari konsep pembangunan web tetapi juga membina aplikasi sebenar secara berperingkat sehingga ke peringkat deployment.